Kalau seorang suami tu tak Mm-mm. memberikan nafkah, culas nafkah Mm. terhadap keluarganya, Mm-mm. itu dikira sebagai salah satu punca utama perceraian ke? Okey. Macam ni lah Nabila Apabila jawapan saya ya. Itu adalah salah satu punca utama berlaku perceraian. Si isteri ni memfailkan kes perceraian di mahkamah. Itu salah satu puncanya. Tapi itu boleh saya katakan sebagai kategori punca yang paling utama. Cuba bayangkan, apabila seorang suami tidak menyediakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, si isteri ni terpaksa berhempas pulas, membanting tulang, bekerja lebih masa untuk mencukupkan keperluan keluarga, keperluan anak-anak, yang mana dia terpaksa menanggung seorang diri tanpa bantuan daripada suaminya. Dan ada juga satu kes yang mana suaminya tak bekerja langsung, duduk rumah goyang kaki yang mana pihak isteri saja yang kerja, yang menanggung sekali keperluan si suami itu. Kiranya suami jadi suri rumah lah. Nak kata suri rumah pun tak juga, sebab makan tidur, keluar malam balik pagi, tak melaksanakan tanggungjawab dia. Jadi apabila lama kelamaan si isteri ni dia akan rasa apa fungsi aku berkahwin? Aku yang kena tanggung suami aku. Aku yang kena tanggung anak-anak aku. Jadi lama kelamaan seorang wanita ni dia akan letih, dia akan penat. Dan akhirnya apabila perbincangan dah dilakukan, masih lagi gagal si suami untuk sediakan nafkah, lama kelamaan akhirnya seorang isteri itu akan bertindak memfailkan permohonan cerai di mahkamah syariah. Jadi soalan, adakah itu salah satu punca utama? Jawapan saya ya. Saat sekarang ni punca utama berlaku perceraian adalah seorang suami gagal menyediakan nafkah untuk isterinya dan juga anak-anaknya.